Paling penting, you cuba kenal pasti dulu. Okay, mungkin you nak cari the right person tu susah tau nak orang kata identify dia apa sertifikat dia ada. Kadang-kadang sertifikat tu semua orang boleh tulis kan. Certified in blah 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 blah. Tapi we never know betul ke tidak kan unless kita tengok sijil dia. So siapa je nak upload sijil terang-terang nak tunjuk kat kita. Nah sijil aku kan. Melainkan memang kita request ke apa kan. Okay. Jadi paling penting sebelum mungkinlah kita dah terjumpa orang-orang tertentu yang kita dah follow. Cuba kita buat orang kata pengesahan dengan golongan ibu menyusu lain. Ataupun kalau kita ada circle ibu menyusu lain, kita cuba tanya, sorry nak tanyalah, saya ada follow Puan Nat Mushroom. Dia ni okey tak? Tanya je macam tu, okey je kan? Dalam grup lah, kita bukanlah tanya terbuka ke ataupun you all buat video ke, tak lah kan? Jadi kalau orang kata, oh dia okey, dia memang ada sijil, bla 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 bla. And then you follow. Teruskan follow. Tapi kalau ada ramai orang cakap, oh dia ni tak okey ni. Dia ni buat ajaran songsang ni. Dia buat ajaran sendiri ni. Dia tak ada sijil ni. Begitu dan begini. Fikir dua kali untuk meneruskan follow individu tersebut ataupun ilmu yang dipraktikkan. Dan kebanyakan ibu-ibu ni, macam tadi saya dengan Nazah katakan, saya pun banyak belajar tau perkataan-perkataan yang baru daripada ibu-ibu dekat TikTok. Sebagai contoh, dulu kita tak biasa dengan istilah picture method. Tapi sekarang picture method ni sangat familiar. Dan yang baru-baru ni saya belajar juga tentang mini power pumping. So saya rasa macam what? Apa tu? Kan? Saya pernah. Saya salah satu orang yang waktu tu desperate sangat-sangat nak naikkan susu. Faham? Sebab waktu tu seminggu tinggalkan anak. Saya dah jadi panik. Susu dah start macam berkurangan. Saya dah fikir alamak. Akulah orang yang buat mini power pumping. Belajar daripada TikTok. Faham. Dan follow to know more update about us.